bila kita dah nak, masa tu saya perasan kalau saya nak shopping barang baby, masa itu kita menyusu, nak beli pam, nak beli pakaian dalam menyusu. Bila pergi kat kedai, yang layan saya dia lelaki, warga asing. Macam, takkan kita nak cerita apa yang keperluan kita kan. Macam tak ada ke kedai baby yang melayan tu perempuan. Lepas tu kan, kita kan masa tu muda, banyak tak tahu nak tanya pasal teknik penyusuan. Macam segan nak tanya kat lelaki, beg macam mana, pam rupa macam mana, takkan nak bincang kan. Betul. Masa saya fikir, kenapa tak ada satu kedai yang ada konsultan yang boleh explain, boleh tolong mak-mak yang tak tahu macam mana nak mulakan, dapat pada idea kat situ. Kita first yang buka butik bayi, kedai baby tapi style butik. Minat saya, passion saya pun memang bercakap. Kita kan mengajar, dietitian, suka bercakap. So bila kita explain pasal pemakanan bayi, pasal penyusuan, kita explain dalam orang kata kita bagi knowledge. So end up ramai datang. Kedai kita di Bangi datang daripada Melaka, datang daripada Terengganu, datang pada Johor. Kita tanya kenapa datang jauh-jauh. Dia kata pergi kedai ni je ada orang yang explain kat dia. Macam itu something yang niche yang kita nampak masa tu.